Assalamualaikum warga YouTube. Alhamdulillah berjumpa kita dalam OK Machine Channel. Okey, hari ni Ayu nak tunjukkan dengan korang semua motor RG 5 speed. Motor ni datang kat kita nak dia owner minta kita restore, tapi bukan full restore lah. Apa yang boleh pakai kita pakai balik. Motor ni dah sadai lebih kurang dalam belas tahun katanya. Motor ni sebelum Ayung buka motor ni, Ayu nak tunjukkan dengan korang condition dia. Motor yang dah sadai lagi je kan. Dah sadai lebih kurang dalam belas tahun. Tapi motor ni duduk tempat berbumbung lah. Sebelum buka kita tengok dulu. Okay, mari kita tengok motor yang dah sadai belas tahun. Clutch pun dah jam. Clutch dah jam. Inilah condition dia. Tayar pun dah jam. Mari kita tengok dulu condition dia. Dah tak boleh nak start. Ini condition dia. Kejap lagi Ayu nak buka blok dia. Kita nak tengok blok dia. Lepas tu lepas saya dah buka blok dia ni, Ayu nak tengok dia punya apa tu api dekat coil plug dia. Sebab apa? Sebelum itu cara Ayung lah. Ini cara Ayung. Apa ni, sebelum Ayung buka motor sadai ni, biasanya Ayung akan check bahagian dia punya api dulu lah. Bila api ada, kita tak sakit kepala lah. Tapi kalau api tak ada, kita kena buat juga kan. Sekejap lagi kita buka dia punya head block ni. Ok, kita nak buka bahagian head block dia. Sebelum buka head block ni, kalau untuk motor RG kita kena buka casing sebelah sini dulu, baru kita boleh buka head block dia. Untuk buka ni kita layan apa ni time lapse lah kan. Kita orang korang layan time lapse untuk Ayung buka. Sebab apa, kalau Ayung nak buka ni sekarang jadi satu-satu skru ni kan, jadi panjang sangat. Jadinya korang layan time lapse dulu. Okey, ni antara risiko-risiko bila kita buat motor yang dah lama sadai, dah lama parking. Salah satunya skru jam. Skru ni jam pula kat bawah pula tu. Satu lagi dia pakai skru bukan jenis skru yang jenis macam ni. Dia pakai jenis ni. Macam mana kita nak buat ni? Mungkin dah kita kena tebuk ni, kita boleh keluarkan casing ni. Inilah dia risiko-risiko bila kita buat motor-motor yang dalam parking kan. Kebanyakannya skru ada kemungkinan jam lah. Skru dah banyak karat kan. Inilah dia apa ni antara risiko bila motor dah lama terus sadai. Ni Ayung dah pening kepala ni. Sekejap lagi kita buka ni dulu, kita kena settlekan ni dulu, baru kita boleh keluarkan pelit dia ni, baru boleh buka blok dia ni. Kita kena settlekan ni sekejap. Alhamdulillah, kita dah dapat buka dah skru ni. Nampak lah tu. Nasib baik dia bagi kerja sama. Kalau tidak, menangis juga nak buka tu. Sebab ruangan dia sempit kan, dekat sini kat bawah pula tu. Kita kena buka casing ni. Lepas tu baru kita boleh buka head block dia. Nampak tak ni? Nampak aslinya. Kan, saya nak buka head block dia. Kita nak tengok piston dia jam ke tak jam ke. Sebab apa, Ayung nak kena start dulu. Sebab apa, nak tengok api dia, nak tengok wiring ni kan. Okay, Ayah dah buka. Ayah dah buka motor ni.
Mari kita tengok. Ayah dah buka dah head dia kan. Kita tengok. Ada benda-benda yang nak tunjuk. Mari sini. Ni exhaust dia kan. Ni exhaust dia kan. Air. Ni parking ni kan. 16 tahun parking. Dalam exhaust ada air. Maksud kemungkinan dalam enjin pun ada air ni. Parah ni kita ni. Kan. Tu dia kan. Surprise. Orang kata motor-motor dah parking ni memang banyak surprise. Surprise katanya kan. Okey. Ni blok dia lah kan. Ni blok dia. Jadi kan Aim keluarkan blok ni, kita tengok. Satu kita dah nampak dalam exhaust ada air. Harap-harap dalam dalam enjin ni tak ada air lah. Doa-doakan lah. Kan. Sekejap Aim keluarkan blok ni. Tengok air lah. Basah. Okey, Aim dah buka blok dia. Blok memang tengok gaya blok dia. Sekejap. Blok karat lah. Okey. Mari kita tengok. Tada! Minyak campur air. Jadinya nak tak nak motor ni kenalah tu enjin. Habis dalam dah pun dah karat. Nampak tak tu? Kau nampak tak? Nampak kan? Inilah dia. Bila kita buat motor yang dah lama sadai kan. Dah berbelas tahun ni. Bukan 1-2 tahun ni sadai. Berbelas tahun. Owner beritahu dah berbelas tahun motor ni sadai. Jadinya memang pening lah. Kan? Okay. Nanti kita sambung balik. Kita nak buka enjin ni. Kita nak buang minyak hitam dia dulu. Okay, kau dah tengok dah tadi kan. Ain dah buka dah head block dia ni. Dalam enjin dia ada yang tengok. Ain tunjuk dalam exhaust dia ada air. Dan juga dalam dalam crankcase dia pun ada air. Jadinya motor ni kalau owner nak buat, kita kena tukar enjin lah. Kita nak kena tukar bearing dia, tukar rod dia. Satu lagi block dia kan. Ni Ayung berborak sekejap dengan korang. Block dia dah dah karat dah kan. Nampak tu dah karat dalam dia. Lepas tu ini baru kita buka bahagian atas. Baru kita buka bahagian atas. Dan Ayung dah cek api dia. Api ada. Tadi yang cakap nak cek api kan. Tengok tadi api dia ada. Cuma tak berapa kuat. Kita tengok dia punya api. Sekejap. Pusing. Ni kau pula okey. Ni nak touch. Ni. Kau nampak tak? Api ada. Tapi tak berani nak cakap dia kuat tak kuat tu. Nanti kita kena check balik. Sebab apa? Yang penting api ada. Yang penting api ada. Sebab apa? Kalau api ada tu maksudnya wearing tu tak teruk wearing tu pun. Tapi yang tengok kan motor ni mana pergi ni. Okey. Tengok ni wearing dia okey lah. Wearing dia okey lagi. Cuma biasalah soket dia dah reput lah sikit kan. Tak apa, soket ni jadi isu. Satu lagi, motor ni owner cakap sebelum ni dia pakai tuti bancuh. Tuti bancuh. Sebenarnya owner pakai tuti bancuh sebab faham lah kan. Ini motor tahun 90-an punya kan. Motor-motor yang tahun 90-an kebanyakan memang dia orang bancuh lah. Dia tak pakai tuti pump. Tak tahulah tuti pump dia ni ada masalah ke, ataupun memang dia bancuh dalam tangki. Tapi bagi Ayung lebih selamat lah bancuh. Sebab apa? Tuti pump dia ni tak yakin sangat. Lebih selamat lah bancuh kan. Inilah dia condition dia.
Satu lagi risiko-risiko yang kita kena ambil lah. Saya ingat lah pula kan. Tegak kan. Risiko-risiko yang perlu kita ambil tahulah bila kita buat motor sadai ni. Sebab motor sadai ni macam-macam benda, kemungkinan yang akan terjadi. Contohnya macam tadilah kan, kita tengok luaran dia okey, bila kita buka kita tengok ada air dalam. Tapi alhamdulillah lah, motor ni datang dalam keadaan yang lengkap lagi. Tak ada barang yang dah dibuka ke apa kan. Motor ni datang dalam keadaan yang lengkap. Jadinya bila motor dalam keadaan yang lengkap datang, bermaksud owner tu tak teruk sangat lah nak keluar modal kan. Sebab apa, dia lengkap kan. Terutama sekali kat bahagian enjin ni. Ada yang sadai owner dulu dah buka apa semua. Jadinya bila nak restore balik tu memang sakit kepala lah. Sebab kita nak cek barang dia kan. Kena pula motor-motor RG macam ni kan. Motor-motor yang dah lama ni kan, barang agak susah. Lepas tu harga pun boleh tahan kan. Tapi itulah yang nak tunjukkan. Nanti kita sambung konten ni. Kita tanya owner macam mana, nak teruskan ataupun tidak. Apa-apa nanti ayo update. Inilah dia condition motor 11 tahun sadai.